Saya kini berada di PTA 5 SMTC, Universiti Utara Malaysia, di mana sedang berlangsung bengkel penerusan akademik bertajuk Write It Out yang diajukan khas untuk pelajar semester 2 kursus A242. Bengkel yang diwajibkan kepada semua pelajar kursus ini bertujuan memkukuh kemahiran penulisan akademik seperti penyediaan tesis, laporan penyelidikan dan penghasilan artikel ilmiah. Menariknya, sesi turut menampilkan Dr. Safwan Tagiman sebagai penceramah jemputan yang berkongsi tips dan teknik penulisan berkesan berasaskan pengalaman beliau sebagai ahli akademik. Bengkel ini juga menawarkan merit kepada peserta sekaligus memberi galakan tambahan kepada pelajar untuk aktif menyertai program ilmiah seperti ini. Dengan pelaksanaan bengkel seperti ini, diharapkan pelajar akan lebih bersedia menghasilkan karya akademik yang berkualiti tinggi. Pada academic writing ni, technically macam bengkel ni dia sangat berguna, especially untuk pelajar-pelajar semester awal, semester 1, semester 2, sebab academic writing ni dia ajar pelajar untuk tahu macam mana nak buat assignment, especially tentang LTA 7 style tu, sebab tak semua orang tahu dan tak semua orang macam ada pengetahuan yang lebih terhadap benda tu, dan kebanyakan pelajar pun memang banyak buat silap dekat situ. Jadi through bengkel ni, melalui bengkel ni macam dia macam dapat bantu pelajar yang actually tak tahu tentang benda tu, sebab kadang-kadang daripada before sebelum masuk degree ada yang tak belajar tentang tu.